Amalan 8S. Amalan S2, sayang. Sifat sayangkan kerja dan organisasi akan mendorong penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik apabila berurusan dengan pelanggan. Penjawat awam yang sayangkan organisasi akan memastikan pelanggan mendapat kepuasan daripada khidmat yang diberikan. Amalan S2 boleh dipraktikkan seperti berikut. Menjalankan tanggungjawab dengan amanah, sentiasa bersikap profesional dan mengikut etika ketika melaksanakan tugas, menjaga perilaku dan disiplin sepanjang masa, dan mengamalkan sikap terbuka seperti menegur sesama penjawat awam supaya kualiti perkhidmatan awam dapat dipertingkatkan. Amalan 8S yang kelima adalah sempurna. Perkhidmatan yang sempurna bermaksud perkhidmatan yang lengkap dan memenuhi kehendak pelanggan. Seterusnya, amalan 8S yang keenam adalah sensitif. Sikap sensitif dan prihatin terhadap pelanggan perlu diamalkan oleh penjawat awam tanpa mengira masa. Penjawat awam juga perlu peka dan bijak membuat penilaian apabila berhadapan dengan apa jua situasi. Apa yang anda nampak dalam video ini adalah saya sentiasa tersenyum. Yes, ini kerana amalan S yang ketujuh adalah senyum. Senyum merupakan salah satu elemen yang juga sangat penting dalam pengurusan pelanggan. Kerana melalui senyuman ataupun senyum, sedikit sebanyak mampu meningkatkan lagi interaksi antara penjawat awam dan pelanggan. Dalam masa yang sama, senyum juga mampu menunjukkan penerimaan kita kepada pelanggan yang sangat positif, dan sedikit sebanyak senyum ini mampu meningkatkan lagi serta menonjolkan lagi sikap seseorang penjawat awam yang sentiasa terbuka dan menerima kehadiran pelanggan. Okey, seterusnya S yang ke-8 iaitu amalan 8S yang terakhir ialah sopan. Amalan sopan dalam pengurusan pelanggan merujuk kepada suatu tindakan atau perilaku yang menunjukkan penghormatan kita, kesopanan dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan pelanggan. Amalan ini perlu ditanam dalam diri seseorang penjawat awam bagi meningkatkan interaksi dengan pelanggan dengan lebih berkesan. Amalan ini adalah salah satu kunci untuk membina hubungan yang positif dengan pelanggan dan memastikan mereka merasakan sangat dihargai dan segala interaksi dan penyampaian kita sangat berkesan. Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku.